أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور الشمس أبدا أبدا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita sama-sama melaksanakan salat fardu maghrib secara berjemaah, dan alhamdulillah pada malam ini kita dapat sambung lagi pengajian kitab Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Fiqhus Siyasah Khulafa Ar-Rashidin, siri yang pertama yang disusun oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang hafizahullahu taala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi kita masih lagi berada pada bahagian yang ketiga pada muka surat 115, yang ada buku tu muka surat 115, langkah strategik pemerintahan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi sebagaimana yang kita baca pada minggu lepas, ancaman ataupun cabaran yang paling besar sepanjang pemerintahan Sayyidina Abu Bakar yang mengambil masa 2 tahun 3 bulan 3 hari ni, ancaman paling besar sekali adalah ancaman golongan murtad. Dia Islam dah, tiba-tiba dia murtad. Lepas Nabi wafat, dah ramai di kebanyakan orang Arab yang berada di sebenarnya tanah Arab ni, mereka murtad, keluar daripada agama Islam, dia lawan balik kerajaan Islam Madinah. Tu ancaman paling besar, sehingga ramai di kalangan sahabat Nabi SAW yang mati syahid di dalam peperangan melawan orang murtad ni, yang dinamakan sebagai Harbur Riddah, perang melawan golongan murtad. Jadi kita sambung lagi pada malam ni, muka surat 115 tu, menolak salah faham orientalis. Dia ada satu golongan, dia panggil golongan, Arab panggil golongan al-istishraqi, ataupun bahasa-bahasa istifa'nya dia al-mustashriqun, golongan orientalis. Orang barat, orang putih, orang bukan Islam, dia mari ngaji di tanah umat Islam, ngaji bahasa Arab, ngaji Quran, ngaji hadis, ngaji tafsir, ngaji fiqh, yang mengaji berkenaan dengan Islam. Dia nak cari mana titik kelemahan umat Islam, maka dia akan serang balik umat Islam dengan apa dia mengaji pasal Islam. Tu golongan orientalis. Sebab tu ada di sana tuduhan-tuduhan yang berat yang dilontarkan oleh orang orientalis ni kepada Nabi SAW. Dia kata Nabi kita ni suka retina lah, nikah ramah lah, nikah budak lah. Dia serang. Dia kata Islam ni tersebar dengan mata pedai lah. Ni golongan orientalis. Siapa peringkat golongan orientalis ni, boleh meruntuhkan sebuah kerajaan Islam. Pernah berlaku suatu ketika dulu, kerajaan Islam negara Aceh Darussalam. Aceh ni dia panggil lama mereka berjuang. Dalam ramai-ramai bangsa Indonesia tu, hak negara Indonesia sekarang, Aceh lah satu-satu tempat yang tidak dapat ditakluk oleh Belanda. Sebab hebat terhebatnya pejuang-pejuang daripada negara Aceh Darussalam, yang berakhir dengan GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Ada sebelum daripada tsunami mula, ada apa kita kenal lah Gerakan Aceh Merdeka ni, diketuai oleh Panglima GAM Muzakir Manaf, yang sekarang ni menjadi Gubernur Aceh daripada Parti Aceh, yang kita panggil sebagai Muallim. Biasa jumpa Muallim. Kalau tengok dalam Facebook, tengok dalam YouTube, Muallim. Seorang yang tak banyak kecek,
Tapi dia ni panglima tertinggi, komander gerakan Aceh Merdeka. Bila mana berlaku tsunami dan berlaku perdamaian antara Aceh dengan Indonesia, yang dinamakan perjanjian Helsinki, maka Amir tak perang antara orang Aceh dengan kerajaan Indonesia, dengan syarat Aceh ni tak tubik daripada Indonesia, tetapi boleh kuasa autonomi. Batu Aceh ni boleh jalan undang-undang Islam. Dia mari belajar di Kelantan, nak gubah undang-undang Islam di Aceh. Mari belajar di Kelantan. Dia buat klik ke Aceh, boleh laksana di Aceh. Mari belajar dengan kita tak boleh buat. Tu pelik undang-undang di Asia Tenggara kita, undang-undang Islam ni. Dia mari belajar dengan kita tak boleh buat. Dia boleh buat di Aceh sebab mereka ada kuasa autonomi, boleh mengitar sendiri, undang-undang sendiri. Hak pentingnya jangan tubik daripada negara Indonesia. Lah ni kena bencana lah ni. Banjir 2-3 kali dah banjir. Suatu ketika dulu Aceh ni, Belanda nak masuk perang Aceh tak boleh awal. Tak boleh masuk, tak boleh nak menakluk bumi Aceh Darussalam sebab kuatnya Islam di hati orang Aceh. Sehingga mereka hantar seorang orientalis nyamar jadi ulama Islam. Nama dia Senok ke apa? Tahu tak ingat Senok alif belakang tu. Senok lah depannya. Dia ni berpakaian ulama, ngaji pasal Islam sehingga dia gelar ulama dia. Rupa-rupanya dia memusnahkan orang Aceh daripada dalam. Senok ni dia buat ajaran bahawasanya tak ada jihad dalam Islam. Tak usah caralah bab politik, bab pemerintah, tak usah cara. Kita cara bab agama je, bab ibadat je. Menyebabkan lemah orang Aceh dalam perang, dalam jihad fisabilillah, sehingga Belanda hampir-hampir berjaya nak menakluk Aceh, negara Aceh Darussalam. Ini pernah berlaku suatu ketika dahulu. Mereka hantar orang hak berperwatakkan ulama, padahal dia ni kafir, nyamar masuk Islam. Begitu jugalah golongan orientalis ni, yang menjadi duri dalam daging dalam umat Islam. Di barat anu ramai orang belajar pasal Islam, orang bukan Islam belajar pasal Islam, nak lawan Islam balik. Dia counter balik Islam. Ni golongan yang dinamakan golongan orientalis. Banyak dia mari faham-faham yang salah. Dia kata bagi sako ni tak ada Islam bagi sako. Bapa orang jantan boleh lebih pada orang Tino. Ni orang panggil ajaran daripada golongan orientalis. Ni bahaya tak bahaya golongan ni. Dipanggil al-mustasyriqun. Golongan orientalis ni menimbulkan kekeliruan, sama ada secara sengaja untuk menyesatkan orang lain ataupun disebabkan kejahilan diri sendiri yang tersesat. Mereka mentafsirkan peristiwa murtad ni hak berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar ni, golongan orientalis ni bawa dia cocok jarum dalam masyarakat Islam. Dia kata peristiwa murtad yang berlaku ni hanyalah satu pemberontakan yang biasa berlaku terhadap mana-mana kerajaan dalam dunia, kerana tidak puas hati terhadap kerajaan yang memerintah. Mereka menganggap ia lebih tertumpu kepada sebab kebendaan, seperti ketidakadilan dalam aspek politik dan ekonomi semata-mata. Hakikatnya, penentangan golongan murtad ialah bentuk penentangan terhadap Islam yang difahami sebagai ad-din, ini sebagai cara hidup menyeluruh. Perkara itu berpunca daripada percanggahan dengan ajaran sesat yang diwarisi, iaitu Nabi palsu ni, atau Islam yang menghalang kehendak hawa nafsu sehingga mendorong mereka untuk mengerjakan yang haram dan meninggalkan yang wajib. Bagi golongan orientalis, peristiwa murtad yang berlaku zaman Sayyidina Abu Bakar ni biasa ya kata. Ada orang awal bangkit lawan kerajaan sebab kerajaan tak adil dari segi keuangan dan juga dari segi ekonomi, pembahagian kekayaan. Dah biasa dengar ke ayat tu. Learning kita biasa dengar duduk depan mata kita. Bagaimana orang panggil Amerika Syarikat dan Yahudi Zionis Israel laknatullah alaihim, dia cocoh di atas umalak-umalak dia, di atas pengkhianat-pengkhianat dia, mata-mata dia masuk dalam masyarakat awam orang Iran. Berlakulah sekarang ni rusuhan di Iran. Dia kata bab ekonomi lah, duit Iran jatuh lah. Dan Iran ni lama dah, sejak daripada tahun 1979 lagi, lepas daripada berlaku revolusi Islam Iran. Ayatullah Ruhullah Khomeini. Kena berlaku Khomeini. Bila mana dia ambil, orang panggil menggulingkan pemerintah Shah Iran. Reza Shah Muhammad Reza Iran tu, jatuh saja Iran, naik orang panggil Republik Negara Islam Iran, Republik Islam Iran. Naik Khomeini. Di situ start daripada tahun 1979 tu Amerika sekatan ekonomi, sampai learning. Iran ni berdiri dengan sendiri, cuba bina nuklear untuk teknologi sendiri. Tak saya bergantung sebab Amerika sekat, negara dunia sekat, PBB sekat ekonomi mereka.
Ada bertahap pasal pagi temu. Tiba-tiba sehari dua ni jak daripada akhir bulan 12 baru ni berlaku rusuhan besar-besar dan kita tengok hak tubik buat rusuhan ni pakai tudung pedok. Mereka bakar masjid, puak-puak sekular ni. Nak menjatuhkan kerajaan Islam Iran dan terai-terai Reza Pahlavi, anak kepada Syah Iran mula tu, duduk di Eropah, terai-terai dia kata Trump dan Netanyahu akan tolong orang Iran guling ke Said Ali Khamenei lah ni, pemimpin utama Iran lah ni. Gagak-gagak di Iran lah ni. Cuba orang panggil menggulingkan kerajaan Islam ditaja oleh Amerika dan juga Netanyahu tu. Dan orang panggil kena bertahan. Pokok mana pun kita orang Islam ni kena bersama dengan kerajaan Islam Iran sekarang ni. Sebab Iran je satu-satunya negara yang orang panggil duduk di belakang para pejuang kita. Ada pejuang Palestin, pejuang Lebanon, duduk belakang dia, tolong dia ni Iran lah banyak tolong. Al-Qassam sendiri banyak ditolong oleh Iran. Iran yang satu-satunya negara sekarang ni yang bersama dengan perjuangan Palestin lawan mereka dan Netanyahu. Sebab tu Netanyahu nak sangat Iran ni jatuh ke Reza Pahlavi tu, boneka dia, anjing peliharaan dia. Pok-pok sekular babak ni. Kita tengok dalam video tu, Allah, dia masuk masjid, peracur masjid. Ada apa yang berlaku di Iran. Tapi media barat wak mari orang panggil naratif macam mana? Orang Iran bangkit sebab ekonomi Iran teruk sangat. Atas dasar ekonomi. Sebagaimana kita baca dalam kitab ni, orang orientalis kata murtad hak berlaku zaman Sayyidina Abu Bakar tu bukan kisah agama. Kis nak lawan KJF bab ekonomi tak adil dan sebagainya, bab dunia dia kata. Supaya yang berlaku di Iran sekarang ni. Maka bangkit rakyat Iran bangkit mempertahankan kerajaan dia. Law ni dua perhimpunan besar. Perhimpunan bersama dengan kerajaan Islam Iran, selagi perhimpunan puak-puak sekular ni. Todong tak bakar, gapo tak bakar, duk joget, duk menyanyi tanya perhimpunan. Duk merusuh, duk orang panggil menghancurkan negara. Tajuk apa? Tajuk Amerika dan Netanyahu. Dan boleh jadi sehari dua lagi, kita akan menyaksikan peperangan besar antara Iran dan juga Amerika dan Israel. Boleh jadi. Napa Iran, napa Israel, napa Amerika bersungguh dah tu. Dia siap angkatan dia, Iran pun bersungguh oleh apa tu. Dan mereka ni masuk melalui dalam Mei. Dia buat rusuh dalam Mei dulu. Sebab perang baru ni 12 hari perang antara Israel dengan Iran. Israel dia tak boleh buat gapo ke Iran. Tak jatuh KJS. Maka dia masuk kod dalam pula. Cocoh puak-puak sekular hak duduk dalam Iran, hak jenis tak pakai tudung dan sebagainya ni untuk menjatuhkan kerajaan Islam Iran. Dan maka kita ni walaupun kita Sunni, kita tak setuju dengan ajaran Syiah tu, tapi kita sama-sama Islam. Kena duduk, orang panggil akhir zaman ni nak cari mana saing mana musuh, siapa dia yang sanggup membebaskan Palestin, duduk dengan perjuangan Palestin, itulah kawan kita, itulah saing kita. Walaupun mereka tu Syiah dan kita tak setuju, ada Syiah di Malaysia. Moga kita ahli sunnah, Syiah ada banyak salah dia juga. Maka tapi sama-sama Islam, kena duduk bersama Islam. Tambah-tambah zahir sangat Netanyahu dan Donald Trump ni bersama dengan Reza Pahlavi tu. Nak menjatuhkan kerajaan Islam Iran. Jadi pernah berlaku orang-orang tua dulu dia pernah duduk zaman Iran. Dulu Iran ni sekular sangat. Tak ada orang pakai tudung pun. Orang panggil lanja bogel lah kalau di patah-patah tu. Dia berat Iran dulu ni. Puak-puak barat sekular ni Iran ni dulu. Itu yang berlaku. Tapi naratif barat dia kata rusuhan berlaku ekonomi sangat teruk di Iran. Dah mereka duk sekat tu pun bisa Iran. Dengan sekatan ekonomi lagu tu pun dia boleh berdiri, gagah dia. Dia boleh lawan, boleh perang dengan mereka Israel. Tak takut pun. Jana sendiri, senjata, teknologi mereka. Sebab Iran ni Allah Ta'ala bagi orang panggil kepada bangsa Parsi ni cerdik. Mereka ni orang cerdik, orang Iran ni. Dan ada sahabat Nabi berasal daripada Iran, berasal daripada Parsi, Salmanul Farisi. Cerdik dia. Dalam perang Khandaq pun dia bagi orang panggil pendapat pada Nabi gali pari. Tu orang panggil cerdiknya orang Iran. Sehingga ada satu hadis Nabi SAW, Nabi kata, kalulah agama Islam duduk di Baitul Suraya. Tinggi ni, jauh ni. Akan ada orang daripada dia ni akan sapa ke agama tu. Akan ambil agama tu. Maka Nabi tunjuk kepada Sayyidina Salman Al-Farisi. Ayat Iran ni, Nabi sendiri pun sebut kecerdikan puak-puak dia ni. Itu yang berlaku sehari dua ni. Hakikatnya, selain itu, penentangan kumpulan murtad adalah kerana mereka bertembung dengan golongan yang menegakkan keadilan dan menentang kezaliman.
Keadaan ini lebih jelas jika diperhatikan bentuk penyelewengan yang dilakukan dengan sikap dan tindakan mereka kembali semula kepada jahiliyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah pemimpin yang telah memberikan layanan kehidupan yang lebih baik, perkara yang tidak pernah dilakukan oleh pemimpin mereka sebelum kedatangan Islam. Sehingga kan golongan mustad'afin, golongan yang lemah ni, yang ditindah menjadi golongan yang paling ramai bersama dengan Islam. Mana Islam ni lawan kau zalimin. Golongan yang murtad itu menunjukkan sikap dan pembawakan agama secara sesat, seperti mengaku menjadi nabi baru. Macam kita sebut pada minggu lepas, antara hak jenis sesat golongan murtad ni, ada hak mengaku jadi nabi, hak jatah ada, tino ada nabi. Ada. Dengan menggunakan penipuan dan sihir yang berbeza dengan mukjizat kurniaan Allah Ta'ala kepada para rasulnya. Ada hak jenis mengaku jadi nabi, ajaran sesat lah kita kata. Selain itu, ada juga golongan murtad pada zaman Sayyidina Abu Bakar ni, mereka mengurangkan jumlah rakaat atau rukun semaya. Jenis maya pakai niat pun ada. Tak kena maya 5 waktu, kurang ke rukun semaya, kurang ke jumlah rakaat semaya, ada juga. Sesat lagu tu. Termasuk menghapuskan sepenuhnya semaya. Islam tapi tak semaya pun ada juga. Ada golongan pada zaman Sayyidina Abu Bakar hak murtad ni. Di samping menafikan ibadat zakat atau tidak mahu menyerahkan nyonya zakat kepada kerajaan yang berpusat di Madinah. Islam maya tapi tak sih bayar zakat kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada kerajaan Islam pusat di Madinah. Ada juga. Pada masa yang sama ada yang masih mendirikan semaya, ada juga hak semaya, hak murtad ni, tetapi mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan kefahaman yang salah. Salah, kesak panggil. Mereka terpesong daripada maksud yang tepat dan tidak mengikut kaedah bahasa Arab yang betul. Ada kelompok yang mengetahui dan menghayati kebenaran agama Islam ni, tetapi mereka dibayangi dengan kepentingan duniawi. Dan mereka mengambil kesempatan daripada kemenangan Islam bagi mendapat kehabuan harta zakat, ghanimah dan faid yang dibahagikan. Ada juga masuk Islam tu nak kereta semata-mata. Sebahagian kelompok yang lain, ada hak murtad hal lain ni, pula dipengaruhi dengan sikap asabiyah, sikap fanatik kabilah yang menebar, sehingga mereka sanggup mempertahankan kabilah masing-masing atas dasar kezaliman. Hal ini demikian kerana mereka tidak bersedia menghukum penjenayah dalam kalangan ahli keluarga mereka sendiri. Ada juga lagu tu, tak sikap Islam sebab nak pertahankan kabilah. Keadaan di atas menunjukkan bahawa fitnah murtad yang berlaku secara jelas menunjukkan ciri-ciri penyelewengan daripada agama Islam. Maka inilah ta'rif murtad yang telah dinyatakan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah dan hukum fiqh. Dengan makna murtad ni siapa dia? Dia orang murtad ni dengan makna dia keluar daripada agama Islam walaupun apa-apa alasan sekalipun. Ya wilah alasan lagu mana pun, kalau dia keluar daripada Islam, maka golongan ini dinamakan golongan murtad. Ada. Golongan yang murtad itu terdiri daripada mereka yang baharu menganut Islam dan yang jauh daripada kota Madinah, duk jauh pada kota Madinah. Mereka menganut Islam tanpa berilmu, sekaligus menyebabkan pegangan kepada Islam terlalu lemah dan rapuh. Kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kejutan yang tidak dapat diterima. Mungkin dia baru masuk Islam, duk jauh pada Madinah. Maka bila mana Nabi wafat, dia kata habislah agama ni, klik mula ke agama kita. Lagu tu. Dalam diri mereka masih terdapat kefahaman warisan jahiliah, seperti masih lagi bergeluman dengan nafsu mengerjakan maksiat. Lebih parah, mereka bersikap fanatik kabilah dan menganggap kerajaan Islam itu ialah urusan dunia yang tiada hubungan dengan agama. Tak sabit ingat agama pun. Ada kerajaan ni. Selain itu, mereka berpendirian apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka urusan dunia juga wafat bersamanya Nabi. Tanpa mereka memahami bahawa Al-Quran ialah mukjizat ilmu dan petunjuk yang berkekalan. Jadi learning dia hukumnya bagi orang murtad ni, okay. Kalau dia dua keadaan orang murtad ni keluar pada agama. Kalau dia murtad saja dan dia tidak mengancam umat Islam, dia aja tubik pada agama. Dia tak ajak orang lain. Tubik pada Islam dia. Maka kalau kita ikut undang-undang di Malaysia,
Okay. Ada setengah kerajaan negeri ni, yang undang-undang Islam ni di bawah kerajaan negeri. Ada setengah kerajaan negeri, kalau ada orang memohon pertukaran status agama asal Islam, nak tubik pada Islam, maka ada setengah kerajaan negeri ni, ikut undang-undang agama masing-masing, kena masuk kursus taubat dia panggil. Kelas pemulihan akidah. Masuk. Ada setengah negeri, 3 bulan dia suruh masuk. Ada setengah 6 bulan, ikut undang masing-masing. Suruh taubat. Dalam hukum Islam pun lagu tu. Kalau dia keluar daripada agama Islam, dia tak ajak orang lain. Dah, dia saja dia. Goyak Ketua Qadi nak tubik pada Islam. Maka Ketua Qadi kena masuk ke orang lagu ni ke dalam pusat pemulihan akidah. Orang panggil istataba. Minta dia ni taubat, masuk balik dalam Islam. Ada setengah ulama fiqh kata, setengah mazhab kata, orang lagu ni ada setengah kata kena suruh dia taubat. Ada ulama kata sehari. Ada ulama kata 3 hari. Ada ulama kata suruh dia taubat sampai dia mati. Tak pernah hukum bunuh orang lagu ni. Kalau dia keluar Islam, sore dia aja. Sebab tu kalau kita di Kelantan, ambil ingat 3 bulan. Kalau orang mohon dengan mahkamah syariah nak tukar agama keluar pada Islam, maka orang lagu ni kena masuk ke dalam rumah, orang panggil pusat pemulihan akidah. Selama 3 bulan, ambil ingat. Apa kita ingat dah, 3 bulan. Okay. Lepas pada tu, kalau tak taubat juga, baru kena denda mengikut, baru kena hukum mengikut Akta 355. Ada 355. 3 tahun penjara, RM5,000 denda, ni kali sebab teh. Hak paling terik tu. Ni kalau dia tidak mengancam agama Islam. Tapi kalau dia ni tubik pada agama Islam, dia ajak nak orang lain keluar pada agama Islam, dia buat ceramah nah, buat seminar apa itu inilah. Kalau ikut hukum Islam sebenar, orang lagu ni keluar pada agama Islam, patut acam pula kerajaan Islam, aceh pula agama Islam, ajak orang lain pula keluar pada Islam, kena masuk rumah pemulihan akidah orang lagu ni. Suruh dia taubat masuk Islam balik. Kalau dia tak taubat, dihukum bunuh orang lagu ni. Kalau ikut hukum hakim Islam. Dengan syarat dia mengancam agama Islam. Dia ajak pula orang lain keluar pada Islam. Orang lagu ni ikut hukum Islam hak sebenar kena bunuh. Tapi kita di Malaysia tak boleh buat. Sebab apa? Sebab di Malaysia hanya ada Akta 355 saja. Dan nak ayat akidah kita ni, undang-undang yang mempertahankan akidah kita ni setara tu je. Kalau dia ada kesalahan undang-undang syariah, 3 tahun penjara paling terik, RM5,000 denda. Ni kali sebab tu. Allah. Orang seluduk burung import masuk Malaysia barak lagi denda pada orang yang nak keluar agama. Lemahnya undang-undang syariah kita. Tapi kalau ikut undang-undang Islam hak sebenar lagu tu. Kalau dia keluar pada agama, patut dia mengancam pula agama Islam kita, ajak pula orang lain suruh murtad, suruh dia taubat. Kalau tak suruh taubat, bunuh orang lagu ni. Cuma kalau dia keluar sore-sore, tak ajak orang lain, tak ancam agama Islam, dia tubik sore-sore. Orang lagu ni khilaf ulama. Ada setengah ulama kata suruh dia taubat. Kalau tak taubat juga, bunuh juga orang lagu ni. Sepandangan ulama. Ada pandangan kata tak. Suruh dia taubat 3 hari. Dan ada ulama kata suruh dia taubat sampai dia mati. Tak kena bunuh orang lagu ni. Ni khilaf di kalangan alim ulama. Tapi kebanyakan kita tengok orang hak murtad ni, dia berlaku di negara kita dan sebagainya, dia keluar Islam, dia cabar pula undang-undang Islam. Ada kilina joy dan sebagainya, dia cabar pula. Dan dia eret pula orang lain suruh keluar pada agama Islam. Ni hak jadi masalah. Dah. Itu dari segi hukum orang murtad. Okey. Termasuk dalam hukum hudud tu. Setelah Rasulullah SAW wafat, musuh Islam dalam kalangan Yahudi dan pemimpin musyrikin bangkit semula setelah kalah menentang Islam. Mereka mengambil peluang untuk menyusung semula perancangan bagi menentang dan menjatuhkan kerajaan Islam. Okay. Di samping itu mereka juga berusaha menghapuskan pengaruh kerajaan Islam yang semakin tersebar tanpa mereka menafikan kebenaran dan kebaikan Islam. Walaupun begitu kepentingan duniawi mengatasi kebenaran. Ya tahu Islam ni benar, tapi nak ke dunia dia tinggal. Para musuh mengambil kesempatan daripada kelemahan iman kabilah Arab. Hal ini demikian kerana kabilah tersebut menganut Islam pada zaman Islam masih kuat di bawah kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyangka bahawa dengan kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, Islam telah kehilangan tempat untuk bertahan. Penentangan terhadap mereka yang murtad sebenarnya ialah pertembungan antara hak dengan batil.
Nak menafikan hak orang talih kata. Orang talih kata, golongan hak lawe Abu Bakar tu bukan kih lawe Islam, bukan kih murtad, kih lawe kaje hak zalim. Orang talih anak naratif lagu tu. Sedangkan penentangnya terhadap orang murtad ni pertembungan antara hak dengan batil, benar dengan salah atau adil dengan zalim. Kumpulan murtad itu terdiri daripada kalangan ketua kabilah yang mempertahankan perbuatan syirik dan menolak tauhid dengan alasan memelihara pusaka buruk daripada warisan jahiliyah. Ada dalam kalangan mereka hak murtad ni menjadi ahli nujum ataupun tukar tilik, Nabi palsu ni, yang menipu kaum masing-masing, termasuklah mengumpulkan hasil titik peluh ahli kabilah yang lemah secara zalim. Tindakan mereka itu sangat berbeza dengan sistem zakat yang diambil berdasarkan kadar berpatutan daripada mereka yang berada, mereka yang kaya, dengan rela hati, kemudian dibahagikan kepada mereka yang memerlukan pertolongan. Selain itu, sebahagian golongan lagi menjadi murtad kerana tenggelam dalam hawa nafsu, mengerjakan maksiat seperti merokok, curi, meminum arak, zina. Dia rela keluar pada agama sebab agama takwi minum arak, takwi berjudi, takwi berzina, takwi riba, menipu dan sebagainya. Mereka menganggap Islam sebagai penghalang kemahuan mereka. Sifat-sifat ini ternyata lahir daripada peribadi mereka yang terlibat dengan perbuatan murtad. Pelajaran yang kita dapati ialah Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu berjaya menangani fitnah murtad ini dengan penuh bijaksana. Kejahilan dan kebodohan mereka dihadapi dengan memujuk mereka kembali kepada Islam. Namun begitu, Khalifah tetap bertegah dalam menghadapi kekerasan hati mereka yang bersifat jahiliyah ni. Menghadapi golongan murtad. Okey, pergi lagi. Muka surat 120. Tadi kita kata ramai orang sebenarnya tanah harak ni pakat murtad berlaku. Tapi di sana ada golongan hak tak terkesan pun dengan murtad. Teguh iman mereka. Orang lain pakat duk murtad belaka sekeliling kota Madinah. Hak kita baca pada minggu lepas. Oh, buat ia dak. Teguh iman mereka. Siapa dia golongan tadi? Maka Tok Raja dia pun sebut beberapa kawasan yang tidak murtad. Tidak terkesan dengan orang panggil gejala murtad pada zaman awal pemerintahan Sayyidina Abu Bakar. Golongan yang teguh beriman, Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan cahaya Islam ni dipadamkan. Sebaliknya Allah meneguhkan iman dalam hati mereka yang ikhlas kepadanya. Walaupun dilanda gelombang murtad, penduduk Madinah teguh dengan Islam dan tetap beriman. Pertama, orang Madinah teguh dengan Islam. Orang kawasan Madinah tak ada seorang abuk murtad. Termasuklah penduduk Mekah. Orang Mekah pun tak murtad. Dan Taif pun tak murtad. Taif ni orang kerah pedar, orang Taif ni. Kita kalau ingat peristiwa Isra' Mi'raj ni, malam esok lusa nak Isra' Mi'raj ni kan. Orang Taif ni, Nabi pergi dakwah Islam dia. Nabi berjalan 4 hari nak sampai tempat dia. 10 hari duduk di Taif kan. Masuk setiap butir rumah. Tak ada seorang habuk masuk Islam. Pekong pulut Nabi ala kelip. Darah meleceh Nabi tu ubik. Dah sehingga malaikat kata, kalau Muhammad suruh aku akak berdua butir bukit Mekah pekong atas kepala penduduk Taif, aku nak buat kalau mu suruh. Tapi Nabi kata tak sih. Aku nak sangat cucu cicit mereka sikit masa lagi. Dan sembuh Allah Ta'ala tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. Nabi siap berdoa minta ampun pada penduduk Taif pula. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, bagilah hidayah pada penduduk Taif. Mereka ni tak tahu waktu dia buat lagu tu. Nabi doa mustajab doa Nabi ni. Tapi tu hai makbul lalu kau. 10 tahun, belah tahun baru baru Allah Ta'ala makbul doa Nabi. Baru Allah Ta'ala perkenal ke doa Nabi. Bila tu? Isra' Mi'raj ni berlaku ketika mana umur Nabi 51 tahun. Orang Taif masuk Islam bila? Ketika umur Nabi 62 tahun. Tahun ke-9 Hijrah. 10 tahun, 11 tahun. 10 tahun lepas Nabi berdoa. Barulah Allah Ta'ala campur hidayah kepada orang Taif. Tahun ke-9 Hijrah. Rombongan dia mari. Mari baru mengaku masuk Islam. Tu pun minta lagi dengan Nabi. Wahai Muhammad, kami nak Islam. Tapi boleh ke tak? Kami tak pernah semaya. Nak masuk Islam saja. Nabi kata, kalau kamu tak semaya, tak jadi Islam. Kena semaya, kukuk mana pun. Dia minta lagi. Wahai Muhammad, kalau lagu tu boleh ke tak? Kami ni tak pernah bayar zakat. Pergi jihad fisabilillah, mempertahankan agama Islam. Kami tak save pergi. Kami nak maya saja, boleh ke tak? Nabi pun tahu orang Taif je dia kena kerah pedar ni. Nabi kata tak apalah. Dia tak apa. Tak kena bayar zakat, tak kena pergi tak apa. Maya je.
Sampai setara tu. Lepas tu bila mana dia pergi, sahabat ni pelik. Apa Nabi biarkan tak kena bayar zakat, tak kena pergi? Nabi kata, biaya Islam dulu. Bila mana Islam meresak dalam diri dia, dengan sendiri dia akan bayar zakat, dengan sendiri dia akan pergi fisabilillah. Tu dakwah Nabi, uslub dakwah Nabi. Hak pertama dulu. Jadi orang taif ni, payuh nak masuk Islam, bila mana dia pegang saja Islam, dia kerah pedar dengan Islam. Orang lain pakak murtad belakang, dia tak murtad orang taif. Tu penting orang berdebel tu. Orang berdebel tahu dia jahat sungguh. Tapi dia boleh hidayah Islam, dia guna debel dia untuk Islam. Tu orang taif. Jadi orang taif tak murtad bapak dia. Ada orang Mekah tak murtad, orang Madinah tak murtad, orang taif pun tak murtad walaupun lewat dia masuk Islam. Okey. Orang yang beriman dalam kalangan penduduk Yaman. Yaman pun tak murtad orang Yaman. Orang Bahrain, belah timur Saudi tu. Dan beberapa kabilah yang lain seperti orang Oman pun tidak murtad juga tetap teguh iman mereka. Hal ini demikian kerana mereka mempunyai pemimpin yang berwibawa dengan ilmu dan mempunyai kematangan serta ketahanan. Bapa orang Madinah, orang Mekah, orang Taif, orang Bahrain, orang Yaman, orang Oman tak murtad ni kerana mereka ada pemimpin yang berilmu, jaga mereka. Pemimpin ni hak tahan ni daripada penduduk dia tu murtad. Dia bersyarah, dia perkuat keiman penduduk dia, rakyat dia. Jadi tak murtad bapak dia. Tu penting kepada pemimpin yang berilmu. Bukan pemimpin yang pergi ziarah Mustafa Kamal Atatürk. Pergi ziarah tak bunga. Benarlah dia mau nak pergi ziarah lah. Dia mau pergi puja dia sebagai tokoh negara tu buat apa? Dia ni yang meruntuhkan sistem Khalifah Utsmaniyah, yang menjaga bapak kepada umat Islam seluruh dunia. Tiba-tiba dia tukar, pejatuh sistem khalifah. 3/3/1924. Sudah 102 tahun dah sistem khalifah ni acur. Siapa dia pengacur? Mustafa Kamal Atatürk. Dia tukar bel daripada bahasa Arab ke bahasa Turki. Dia tak pakai tudung. Tiba-tiba puji dia sebagai tokoh negara. Allahu Akbar. Pergi ziarah tak sedap puji sudah nah. Dah demo dah protokol negara, tak apalah protokol negara, tak sedap puji dia tokoh segala ni, tokoh tu. Dia ni tokoh yang menghancurkan khalifah Islam, Khalifah Utsmaniyah, yang menaungi umat Islam pada ketika tu. Ada. Okey, mereka itulah golongan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya yang benar. Allah Taala kata, ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un wa man yatawalla Allah wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Ni Allah Taala cerita berkenaan golongan yang tak terpengaruh dengan gejala murtad. Okay. Allah Taala kata, wahai orang-orang yang beriman, sesiapa antara kalian berpaling tadah daripada agamanya menjadi murtad, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dia Allah kasih akan mereka kaum tu, dan mereka kaum tu juga kasih akan dia kepada Allah Ta'ala. Mereka pula, orang yang kasih pada Allah, Allah kasih pada dia ni, mereka pula bersifat lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman dan berlaku tegah gagah terhadap orang-orang kafir. Mereka berjuang dengan bersungguh-sungguh di jalan Allah dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Ya, demikian itu ialah limpah kurnia Allah Ta'ala yang diberikannya Allah kepada sesiapa yang dikehendakinya. Kerana Allah Maha luas limpah kurnianya, lagi meliputi pengetahuannya. Sesungguhnya penolong kalian hanyalah Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman, yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, sedang mereka rukuk tunduk menjunjung perintah Allah Ta'ala. Dan sesiapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman itu penolongnya, maka merekalah golongan Allah. Kerana sesungguhnya golongan Allah ini Hizbullah, parti Allah, itulah yang tetap kemenangan. Tetap menang. Okay. Golongan yang dimaksudkan daripada ayat-ayat di atas ialah kumpulan dalam kalangan umat Islam yang tetap wujud sepanjang zaman. Jadi kalau kita nak cari parti ko, nak cari jemaah ko, yang orang panggil berjuang perjuangan Islam, kena cari hak ada ciri-ciri ni.
Ciri yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Maidah ni. Okay. Sebab dia kata golongan yang dimaksudkan dalam ayat-ayat tadi tu, kumpulan dalam kalangan umat Islam yang tetap wujud sepanjang zaman. Sampai bila-bila. Sampailah dekat-dekat nak kiamat. Sehingga dekat-dekat nak kiamat, Allah Ta'ala hantar hembuh satu angin yang orang panggil sepoi-sepoi bahasa, kena ke atas orang yang mengucap 2 kalimah syahadah, mati belakang orang Islam tadi. Masa tu baru tak ada kumpulan Islam, hanya orang kafir saja hidup untuk menghadapi hancurnya malapetaka kiamat dunia ni. Kita orang Islam tidak akan terima malapetaka kiamat dunia ni. Hancur dunia kita tak ada masa tu, kita mati belakang. Tugas mereka berdakwah dan berjihad mempertahankan Islam dengan bercirikan sifat-sifat yang berikut. Jadi kita nak cari jemaah mana kita nak duduk, kena ada sifat-sifat ni. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi mereka dan mereka mengasihinya. Mestilah golongan ni golongan yang Allah Ta'ala kasih pada dia, dia pun kasih pada Allah. Kena cari golongan yang lagu tu. Okay. Kerana mereka bersikap teguh dengan Islam yang sempurna, seperti mana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Risalah Islam ini mengandungi akidah, syariat dan akhlak, serta beramal dengannya dalam diri masyarakat dan negara. Perkara ini dihuraikan oleh firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, golongan yang Allah Ta'ala suka, golongan ni golongan yang Allah Ta'ala suka ke dia. Dia pun suka pada Allah Ta'ala, kasih pada Allah. Allah Ta'ala kasih ke dia. Nak cek lagu mana Allah Ta'ala kasih kita. Maka mari ayat Quran mentafsirkan ayat Quran tadi. Dia panggil tafsir Quran bil Quran, dia panggil. Dia panggil tafsir bin nasri, bil athari. Dia ada tafsir Quran dengan hadis. Dia ada tafsir Quran dengan Quran. Jadi ayat surah Maidah ni ditafsirkan oleh ayat surah Ali Imran ayat 31. Allah Ta'ala kata dalam Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Lagu mana kita nak cek Allah kasih kita, kita kasih pada Allah? Allah Ta'ala tafsir dalam ayat lain. Allah Ta'ala kata, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika benar kalian mengasihi Allah. Mana tanda kita kasih pada Allah? Allah Ta'ala kata, kalau betul mengasihi pada Allah, maka Allah Ta'ala kata, maka ikutlah daku. Ini ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda kita kasih pada Allah, kita ikut Nabi. Nescaya Allah mengasihi kalian serta mengampunkan dosa-dosa kalian, dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tu asasilah makna ayat ni nya. Puak kita buat ayat obat ngasih. Ayat ni orang buat obat ngasih. Oh, tena ni payah nak boleh kat aku. Dia pun baca ayat ni sembuh. Tu tak betul guna tu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Yo orang ajar sesat ni kata lagu mana? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Hotina pun nak suruh fattabi'uni, ikut aku. Tu salah tu, ajar sesat ayat lagu tu. Ayat ni menerangkan kalau betul kita kasih pada Allah, ikut Nabi. Tu betulnya. Mereka mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang menegakkan Islam, bermula dengan mengaku dan percaya kepada Islam, ini beriman, sehingga berhijrah Mekah ke Madinah, menegakkan Islam sepenuhnya dalam negara, tubuhnya kerajaan Islam Madinah dan masyarakat. Seterusnya mereka berdakwah dan berjihad hingga akhir hayat. Ramai para sahabat ni tak mati di Madinah, lahir di Madinah, duduk dengan Nabi di Madinah, tapi ramai para sahabat meninggal di lain. Ramai sahabat meninggal di Jordan, ada sahabat meninggal di Mesir, ada sahabat meninggal di Iraq. Sayyidina Ali meninggal di Kufah, Iraq. Mana mereka ni berhijrah, sebat Islam. Ada sahabat tu, Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari meninggal mana? Di Turki. Allah, jauh dia meninggal. Di Turki ada kubur dia. Ada makbarah Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi. Orang Madinah, rumah dia tu Nabi time Nabi hijrah, Nabi duduk rumah dia. Tiba-tiba time meninggal, kubur mana? Kubur Turki. Jauhnya. Kalau puak kita meninggal mana, suruh klik rumah. Meninggal dah mana, buat klik rumah. Muja Mekah tak boleh buat klik rumah. Kalau dah buat klik awak ni. Yang moleknya, dan afdalnya, di mana tempat kita meninggal, di situ kita dikuburkan. Kalau kita dalam negara tak apa lah, buat klik mula ni luar negara, di situ kita dikuburkan. Hak moleknya lagu tu, afdal lagu tu. Lepas tu Allah yarham Tok Guru Datuk Harun Deng. Dia buat mana? Medical dia berubat di Amerika. Meninggal di Amerika. Sipir di Amerika. Tu ulama, dia reti mana afdal tak afdal. Meninggal di Amerika, sipir sana. Tu aklik rumah. Dah.
Jadi para sahabat ni sahabat Islam ni siapa kata kubur-kubur mereka. Kata duduk. Okey. Sikit lagi nak habis sikit lagi. Tu ciri pertama. Dia kasih pada Allah, Allah kasih pada dia. Kena cari jemaah yang tu. Yang kedua, ciri kedua, merendah diri terhadap orang-orang yang beriman dan teguh dengan rasa mulia diri dan berani apabila berdepan dengan penentang-penentang Islam. Berani. Ni dok kih kandai babi pun kalah tu. Kena sultan masuk capur pula. Allahu Akbar. Kita mau lemah kita depan orang bukan Islam. Kita mau lalu nah. Sedangkan ciri-ciri beriman ni, orang perjuangan ni rendah diri terhadap orang beriman dan teguh dengan rasa mulia diri dan berani apabila berdepan dengan penentang-penentang Islam. Yang ketiga, berjihad menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Okay, ini Islam. Dengan kesediaan mengorbankan harta dan jiwa raga serta menghadapi segala kesusahan dan menanggung beban. Ada berjihad jalan Allah Ta'ala menegakkan agama. Yang keempat, tidak gentar menghadapi penghinaan dan celaan daripada musuh Islam. Tak gentar hadapi celaan. Orang kata tunggal agama lah, pok lebay lah, tak mana meritah lah, macam-macam orang celah. Sikit-sikit kan ayat Quran, sikit-sikit ayat Quran. Macam-macam dia kata. Hina kita, maka kena sabar. Janji Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut menunjukkan bahawa kumpulan Islam akan tetap lahir sepanjang zaman dengan sifat tersebut, walaupun tiada lagi nabi dan rasul diutuskan selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Generasi awal pimpinan Khulafa ar-Rasyidin yang didahului oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama dengan orang yang masih beriman menjadi contoh pertama bagi kumpulan tersebut. Kumpulan ini terus menerus wujud hingga akhir zaman. Maka kita kena carilah di Malaysia kumpulan mana hak lagu ni. Betul ayat kumpulan mana, cari sendiri. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, umat Islam benar-benar diuji dengan fitnah murtad. Maka Allah Subhanahu wa taala mendidik mereka dengan mentafsirkan ayat di atas secara amali dalam kehidupan mereka, merangkumi urusan ibadat dan cara kehidupan dunia yang berwawasan akhirat. Okey. Kita berhenti kat dulu dah. Isor ni. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung lagu mana orang Madinah, orang Mekah, orang Taif boleh bertahan dengan Islam. Apa yang berlaku di sebalik orang lain pakat keluar pada Islam di sebenarnya tanah Arab, tiba-tiba tiga bandar ni, Mekah, Madinah, Taif ni, tak bergenjok apa buat dia. Kemah Islam. Apa yang berlaku di sebalik kuatnya iman mereka. Tu ada cerita dia di sebalik dia. InsyaAllah kita sambung minggu depan pula dah. Wallahu a'lamu bis-shawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.